Jangan panggil orang lain dengan binatang. Budak-budak muda sekarang panggil anjay, anjir. Anjir dan anjay ni adalah perkataan kemeleset daripada perkataan anjing, supaya dia dengar lebih lembut dan juga tak berapa nak kasar sangat kan. Dengar sini orang-orang muda ataupun orang yang selalu guna perkataan yang macam ni. Dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu ta'ala, para tabi'in dulu pernah cakap, jika ada seseorang tu dia panggil orang lain dengan perkataan wahai keldai, ataupun wahai anjing, ataupun wahai khinzir, nescaya Allah akan tanya dekat dia di akhirat esok, hang nampak macam aku cipta kawan tu macam keldai atau khinzir atau anjing ke? Allah akan tanya esok dekat akhirat. Tolong share dekat kawan-kawan video ni, maklum sekali dekat mereka, mulai hari ni stop panggil kawan kita dengan perkara yang tak baik, tambah-tambah lagi binatang, dan binatang tu adalah binatang yang haram. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dekat akhirat esok. Selamat beramal. Assalamualaikum.